Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ni sekarang pukul 7.30. So, pagi ni kita akan pergi ke Perak. First stop kita dekat apa tu? Dekat ni. Sekejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dekat Lumut. Batu Gajah kot. Start kita dekat Batu Gajah. Lepas tu kita pergi ke Lumut. Dan seterusnya. Bye-bye. Mana ada tidur? Kita baru gerak lah. Mana ada tidur? Gerak otak kau. Tak ada tidur pun. Itu melalung tadi. Jalan dah pakcik ni nak betul. Makan apa? Panas ni, panas. Tak nak rambut tu. Nanti sakit mata. Buat banyak tu. Ada sakit lah. Sedap je? Kalau ada WhatsApp mana tadi? Madam. Boleh sekejap je. Sekejap kalau saya balik. Aku rasa dia okey je lah. Kita husnuzon. Ayah yang ni. Ya biasa lah. Lalu tadi nak beli ni harus mana? Nak beli McD. Betul? Betul je lah. Medi ramai. Masyur. Kenapa tak rasa? Betul nampak ayam Muiz. Ayam Muiz tu rasa ni. Minyak lama. Kalau diorang tukar minyak, boleh ke kalau kita nak beli kan? Kita tanya dia. Minyak baru ke minyak lama? Boleh tak? Minyak dah tukar tak? Alah. Kalau kata dia cakap minyak baru tukar, okey, baru kita beli. Sedap. Ya, sedap. Ya. Makan. Biar cepat besar, okey? Macam orang Nak makan? Kenyang. Akak kenyang dah ni. Makan apa? Akak makan nasi. Nak beli kopi ni sebenarnya. Nasi ayam Mana lah cerita tu? Tadi kau tanya. Maknanya cerita kau tak best kan? Okey, fine. Tadi beli kopi. Orang yang buat tu cair orang nampak. Orang nampak. Kopi dia pakai kopi Brew espresso lah. lah, brew lah. Espresso lah. Cair orang cakap. Lalu dah nampak dia punya jernih dia tu. Cakap ini kalau aku bazi duit RM10 beli kopi aku tahu tak sedap, dia tak bayar. Kalau duduk Subway penuh. Orang tengok McD penuh, orang tengok Dunkin Donut penuh. Dunkin Donut ada lah kopi. Penuh. Okay fine, aku cakap. Kalau betul semua dah penuh, aku tak beli. Akan satu ni. Kalau ada Shell Costa Kopi. Oh, tu? Ada Costa ke dalam ni? Ada share. Nak? Main nak bagi dia orang satu, tapi dia nak masuk kereta pula. Tapi kita boleh je keluar kereta bagi dia orang. Bisik dah. Nah. panas lah. Rasa ekor kau kena. Diam boleh. Sebab depan ni sebab panas. Saja. Alu nak bagi tahu keadaan korang semua tidur. Tak tidur lah teman kau. Akak kena tidur. Kalau akak tak tidur, kau suruh akak tukar, akak ngantuk macam mana? Mana handphone orang? Ni. Kakak kena fikir kalau lagi tidur lagi ngantuk. Tadi tak Akak tu dapat kopi long. Mana Tu je ayah? ayah. Nah, lah. Bagi air satu. Kau nak Yang pergi bandar share tak? campur. Nak pergi share ke tak nak pergi? Panggillah kak. Kau nak ke tak kopi ni?
keluar Gopeng. Keluar Gopeng. Tapi kan nanti depan ada Shell kan ya? Bukan bagi ayah Sat. Bagi orang kat Shell. sana. Ha. Bagi dia orang ya, bagi dia orang. Ayah tak nak giling terus. Kalau ada berhenti je lah. Kalau ada singaja kita nak cari ada kopi. minyak apa? Ada minyak nak cari kopi. Cik kopi pula. Ha. Dalam ni kopi semua mahal. Lepas tu ramai. Okay. Oh, yang nampak Shell. Orang dah tu kat Tapi kau kena belanja satu untuk ayah. Oh, memang Alu nak belanja dah. mampus. Orang tu kat mana nak? Baju smart tu. Orang tu mana nak cari Shell? Kau kan. Bukan perempuan tu. Lelaki tu. Kau tahu orang tu kat mana dia Shell? Betul, orang dah ingat. Apa? Orang dah ingat kat mana dia Shell. Dia kat mana? Jauh sangat tu loh. Jalan kaki lah. Kau janganlah kira jalan raya, kau kira distance lah. Kau kira macam jarak kita dengan dia, pandangan kita dengan dia macam ni. Okey, sekarang kau pergi. Tak ada di atas. Macam dia boleh? Mengiyak orang boleh. Aisyah. Aduh. Ya lah tu. Ya Tuhan. Oh. Tengok muka dia sangat elak. Macam mana? Oh, Mana tu tu? Mana cerah? oh dia semua apa tadi? Ada Aman Jaya. Apa dah bisa tadi ya? Aku dah semua Jauh. dah jahat. Jauh. Oh. Oh. Tak pihak Aman Jaya. Ada puan mana tu tu? Aduh, kita cek barang. Buat beli barang lah. Apa dia ni? Mana PE? Nak tak dia ni, tak tak. Berak dah. Berak nak. Yang berak nak. Berak dah. Nah, tu Penang. Ambil rak kau. Berak nak. Ada bunyi sedang dah. Dah tu Penang. Kalau perleh lepas cakap Saya je. nak tahu. Awak Kelantan. Kedah. Sikit-sikit awak. Mana dia? Dia apa? Hotam. Tak tahu Mat. Aku itu tahu. Mana tak tahu berak hak lama sangat bapa dia. Tak tahu lah Mat. Sedap nak. Tolong. Lecah pakcik tu. Rendah kat dia. Tak tahu lah Mat. Aku tengok opok aku pakai baju serupa aku. Aku ingat baju aku ni. Aku tengok aku siapa pakai baju serupa aku. Ui bang. Aku rasa lah hang ni kalau duduk Kedah 3 hari mati dah. Kalau dia dah duduk Kedah setahun dah. Dah setahun setengah dah. Hang ni nak royak apa ni? Kau ni. Apa ni? Aku tak Kalau perkalih cakap macam ni je. tahu. Boleh dengar kata depa kalau cakap tu ada bunyi siam sikit lah. Ya lah. Hang nak pergi calon. Nah, kita dah senang tani je. Yang bertani calon apa benda? Tahu lah. Yang bertani dah apa? Berarti hang jangan cakap berarti Ada hantu. Ada hantu. Ada lah. hantu. Ada hantu. Ni ada air terjun apa? Ada tu ha, candi. Wah. Nekan-nekan je kau. Ada tu candi tu, best tu. Pergilah. Tapi sana. Hang jaga mulut hang. Alright. Tu ada sana tu. Hang jaga mulut hang. Jangan pergi buat lolak-lolak kat sana. Panas ha. Berapa ramai kawan hang yang orang Kedah dekat? Ramai. Duduk Kedah takkan orang 2-3 je. Mesti ramai. Banyak. Banyak. Jumpa dah. Agaknya.
Hang berak batu nah. Nah, berak teruk nak. Woi. Woi. Mimpi-mimpi. Bisa. Memberikan hatimu yang jauh. Apa tu? Macam mana kau buat tu? Tu flash kan? Bola. Angkat tu. No. Sekarang kita berada di balai. Berada di balai untuk Tidur. tidur kat balai. Okay, it's alright. Go, go, go. Right. Untuk bereport kereta accident semalam. Hari ni baru nak buat report. Aku dah penat lesu buat aku jadi layu kaku. Tadi kalau ke belakang jadi. Jangan main-main lah Alisha. Dengar ada orang borak. Dekat kawasan kita masing-masing. Kedah tu. Tapi dia punya order kan. Dia tak order, dia dah bagi tahu sebulan. Dia bagi menu cepat lah. Memang dia apa Untuk sebulan. lebih kurang dalam sehari dia punya kos dia dalam 3,000. Tak, ini satu projek dia dalam 3,000 dia bagi. Ya, dia malam kan tu. 3,000 harian dalam 1,500 bukan kita. Sebab saya buat banyak, jadi kuantiti tu lebih kan. Boleh lah. Pasal tu tak ada ruang nak berjalan bulan puasa. Memang 30 hari start puasa sampai habis. Saya kembang kan murid sama dia kembang dah. Aku gelap. Sahur kita masak saya. Dia gelap sebab ni dia naik. Apa naik-naik? Dia pun selalu makan berat, kita berbuka. Sahur pukul 4. Bila nak buat ada sehari dia buat sahur itu. Faham ke? Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Alisha. Ni goyang-goyang kan. Bayuk, boleh pergi sebelum puasa tu dah lagi sekejap. Pergi rumah dia. Nama dia Alif, bagi tu dia ingat. Apa tu? Kenapa yang bagi nama anak? Video YouTube. Berapa umur dia? Kenapa yang bagi nama anak bagi orang? Aisyah. Ha? Sebab masa tu saya tak ada anak lagi. Sibuk bagi nama anak orang. Tak ada. Alif 2,000 tak ada. 2006. 2000 tu tak maunya. Dia dah lahir. Kita orang belum kahwin lah. Dah. Saya 2006. Liza 75. Liza sebagai tak. Mama 2005. Mama 2005. Mungkinnya. Saya 2006, Mama 2005. 25. Bengap. Kau nak duduk pergi lah daripada dah penuh. Kita dah ada pun. Okey dah. Ini je sana. 3 bilik. 3 bilik. Rumah teres. Dia boleh masuk 10 orang. Siapa ambil banyak bilik? Kayang sekolah. Kita nak balik juga, okey. Kayang. Kayang. Kau kayang. Ni. Kita kena cari orang sini, senang. Kita nanti lupa. Tu salah booking homestay. Ha. Patutnya hari ni tapi tu booking besok. Tak boleh lipat. Kau pergi tidur sana. Kau Lumut, nombor. cuti. Lumut. Nak ni. Demo beli. Kan demo. Dia apa? Jangan aku juga. Tak puasa macam orang muda-muda. Makan apa pun okey. Dah. Kalau nak pergi tepi pantai kalau kena tak ada kan. Ah, tahu rider tu. Weh?
pakai. Kalau dia wayang gitu je. Orang tak kaki balik ke? Mereka kena semua. Ah, Bisnya Boleh tahu kan pakai daging sekarung. Sebab dia kena buat dia kena buat 2 hari sebelum tarik kita Sebab masuk. kita kadang-kadang memang tu kadang-kadang terlajak kan, dah tak boleh buat apa kan. Atau bukan malu kontak orang tak ke? Dia ada apa dia tahu kita tahu je. Kena Betul bayar. ha. Dia nanti tanggung rugi Tanggung pula. tak orang. Ni ads mana ada? Tak minum orang kontak. Tapi kalau macam 2 hari ke 3 hari, tak apa. Dia boleh nanti. Sebab dia sempat tiup lain. Ya. Dia cerita dia. Dia sampai dengan orang. Tak apalah. Kita dah salah kan. Sekarang kita. Su yang booking. Dia tanya. Dia orang mungkin dah lama. Nasib baik. Nasib baik masuk. Ada lah pun yang lagi Okey, lucu lah. Kita dah biasa main dapur kerja. Kita balik rumah masak. Dah main dapur kau makan lambat sangat pun nak masak kan. Faham. Sekejap, tak ada macam mana ni? Nak minta malu. Dia dah tukar kedai habis tunjuk dengan jari. Ada orang buat kerja kan. Kejap. Okey. Tanyalah dia. Baik aku tanya. Ayah, tolong. Tak dengar aku. Sudu. Uish, senggang dekat dapur lagi lah. Dah jauh obvious kan? Mana Mizan? Nak garpu. Ni tu, ada lempu. Ayah tak malu lah. Ju, channel Walidah duduk dengan adik di sini kan? Dia siapa lagi tu? Walidah. Waida di Tanegari. Yang dia tu, tak boleh nak tu, terdiri, tak boleh. Kau tahu tak siapa dia punya arti jemputan? Cut. Mawi. Oh, Mawi. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Maya. Oh. Mak. Kawin. Dia package dengan dia ikut dewan tu. Tak salah. Oh, Yang baru ni. kita Terima kasih. Alam. Dah. Pernah senang tu kan? Warna hitam. Salah. Jauh tu datangnya. Di mana-mana ni? Tanya Gitu pula. Ini yang tukar masak. Apa lah? Halo? Yang ni masih lagi sambung degree. Puncak Alam. Ini kos account kan? Saya ambil kulinari. Kulit batak. Kau pilih batak. Tapi dia mungkin yang puncak alam tu tak semua kos ada kan? Dia ada dua. Satu puncak perdana, satu puncak alam. Yang akaun tu puncak perdana. Puncak perdana. Oh, okey. Tu lah. Puncak 90 ni tu. Dia ada dua. Puncak alam. Nampak je. Tapi punya je lagi belakang. Sama ada orang kan. dalam dia macam-macam ada. Macam bukan UIT yang mungkin. Ya dah, sekarang Balik nanti, kita segera pergi Jepang. Ridwan Ridwan ke Zakuan? Zakuan. Dia kerja tak? Dah kerja? Dia kerja, Dah kerja dengan abang dia. Dia kerja dengan kabel. Dia tolong kabel dia tu. Lagi setengah jam. Dah nak dia kata gitu. Dalam depan pintu kereta. Setengah jam lagi. Cepat lah. Seronok macam TikTok. Bergoyang-goyang kereta tau. Jalan. Dia orang yang lu. Apa lagi dia ni nak ambil gambar lah tu. Alhamdulillah tak ada banyak masalah lah. Cumanya penat lah sebulan tak ada cuti.
dah habis zaman kena bersih pula. Tu letak budak-budak ni satu surau seorang. Tapi ada kerja lain pun. Tempat. Alhamdulillah tak ada masalah lah. Syukur. Nanti beritahulah keadaannya, mula-mula dia kata nak settle luar, lepas tu dia pula tak jadi. Tak boleh pakai moral orang yang janji-janji macam ni. Mesti sampai nak sambung. Jangan buat kat pau macam tu, Fik. Patah lah nanti. Ni jalannya nak bahagian apa? Bahagian tengkorak. Bahagian tengkorak. Bahagian serai. Bagan lalang. Bahagian lalang. Tu jauhnya pekat kali loh. Bahagian lalang. Lagi apa yo? Kurangkan laju. Awas. Kanak-kanak sekolah melintas di hadapan. Ni Proton S70. Aduh, traffic lightnya kejap betul, merah. Kejap betul hijaunya. Aku ni wis ngantuk dah tu. Ni ke ponco kau. Ha? Tak lah. Traffic light tu sentiasa hijau masalahnya. Oh, budak sini berani ya. Helmet tak pakai, apa tak pakai. Ngesor aja jalannya. Aku nengoknya takut fikir kan orang budak ni tak sampai umur 20 mati dah. Banyak budak mati awal pasalnya apa tak pakai helmet. Itu mak bapaknya bukan nak kata mak bapaknya tak marah, tapi marah pun anaknya degil juga. Letakkan aja anaknya kat hutan, tenang. Kau bini kau jauh belum? Jauh? Ha? Nanti kau nak cari bini jauh ke? Tak kot. Tak, habis tu kau praktis bahasa Jawa kau. Alu kan dulu kan JB, kawan-kawannya ramai orangnya Banting, Jangkang, Teluk. Kawan-kawannya duduk Tapi aku tak ada pula jumpa kawan sejawa tu. Perempuan Jawa tak keluar rumah ya. Ya? Kalau lanangnya Jawa, kalau yang Jawa tu anak lanang Asal jaga Jawa lah. perempuan tak keluar pula? Tak tahu lah, aku tak ada jumpa perempuan Jawa lagi. Setakat ada tapi biasa. Nenek ah. Ni Bugis toh. Bukit Jawa. Sabah. Bugis tu dia Indon tapi dia bukan apa. Bugis tu Bugis lah. Jangan tanya aku lah macam-macam. Ni ada rompong ni kalau aku U-turn ni jadi apa tak? Kat rompong jalan ni. Mana nak- hospital ni? Sana. Dah ada signboard dah. Lagi 1 kilometer macam tu. Waduh. Dia buatnya apa buatnya hospital tapi tepi jalan. Buat sekolah tapi tepi jalan. Apa salahnya kau dalamkan sikit? Tak susah kan? Kan dalam tu banyak tanah kosong dulu. Buat dalam sikit lah. Kurang-kurang orang masuk tak ada direct terus hospital. Nanti ambulans susah nak keluar. Buat jalan je sebelum kau buat kedai tu. Buatlah jalan yang kau nak pergi buat kedai dulu buat apa. Alah, Jawanya. Dah fikirlah kerajaan negeri pun nak ngaku juga nak ngajarnya. Simple. Mama udahlah. Arti kau apa ya? Sampel lah. Benda. Intinya kacamata. Mama udahlah. Tak sampel. Intinya kacamata. Mama udahlah. Tu petrol pump. Ya dah masuk dah. Air dah masuk. Aduh. Sabarlah toh. Maki ni. Potong depan ayah. Kau masuk depan ayah. Takkan tak bagi kan? Yes. Berani tak ayah nak tunjuk tangan lah. Tahu berhenti bang. Tidur je kerja. Pergi tidur, balik tidur. Cerahkan kaca proyektor. Nunjuk misal dia. Kan takut lama-lama bisa kau terjadi sesuatu.